Matlamat kami ada dua. Satu, untuk Wetland Studios mempromosikan alam sekitar. Bagaimana kita sebagai ada tanggungjawab kita untuk menjaga alam sekitar dengan cara didik Ibo. Dan untuk Yayasan KRU mempromosikan industri kreatif dan menyampaikan mesej-mesej secara berkesan. Okey, hari ini merupakan hari yang amat istimewa di Wetland Studios Putrajaya, di mana kita menerima kunjungan anak-anak daripada Rumah Bakti Nur Ain dari Bangi. Lebih kurang 20 kanak-kanak sehingga remaja pun ada, dari 5 hingga 17 tahun, diiringi oleh penjaga. Dan ini merupakan aktiviti pertama Yayasan KRU bekerjasama dengan Wetland Studios untuk menaja rombongan dari rumah anak yatim. Jadi kalau biasanya kalau kunjungan sekolah memang ramai daripada berbagai negeri yang datang ke sini untuk mengunjungi Wetland Studios. Tapi kalau kita lihat dari rumah kebajikan, rumah anak yatim ni, memanglah biasanya kalau kunjungan daripada sekolah ni adalah pembiayaan ibu bapa. Jadi kalau rumah anak yatim ni memang mereka tidak adalah peluang untuk datang ke tempat-tempat sebegini. Jadi apa yang kami sediakan di sini, matlamat kami ada dua. Satu, untuk Wetland Studios mempromosikan alam sekitar. Bagaimana kita sebagai ada tanggungjawab kita untuk menjaga alam sekitar dengan cara didik Ibo. Dan untuk Yayasan KRU mempromosikan industri kreatif dan menyampaikan mesej-mesej secara berkesan. Jadi pada hari ini saya amat gembira sekali kerana kehadiran mereka, dan kerjasama antara Wetland Studios dan Yayasan KRU ini membuktikan bahawa ada banyak lagi yang patut kita lakukan untuk beri kesedaran pada mereka dan juga beri peluang pada mereka yang kurang mendapat peluang untuk melawat ke tempat sebegini. Okey, bagi sesiapa yang ingin bersama-sama kami untuk meraihkan daripada anak-anak yang mungkin tidak berpeluang, kalau kata rombongan sekolah tu memang ibu bapa ataupun daripada golongan asnaf sekolah-sekolah, kerana biasanya memang pembiayaan datang daripada ibu bapa untuk rombongan sekolah ke sini. Jadi kalau sekiranya ingin membuat apa-apa kerjasama dengan Yayasan KRU dan juga Wetland Studios, boleh hubungi Wetland Studios melalui website kami di wetlandstudios.com. Memang kami akan mendapatkan kerjasama dari pelbagai pihak kerana kami tidak ada pengangkutan. Kita tak ada bas, kami tak ada buat masa ini tidak ada sediakan makanan. Jadi kami terpaksa dapatkan catering. Jadi kesemuanya secara keseluruhannya kita dapatkan kerjasama dari pelbagai pihak untuk memberikan peluang pada mereka datang ke sini, dan dengan penglibatan daripada sektor swasta ataupun daripada mana-mana badan yang lain ataupun secara individu yang ingin bersama kami pun boleh. Kita boleh aturkan bagaimana untuk mendapatkan cover cost lah semua pembiayaan ini. Ini CSR pertama kali antara Yayasan KRU dan Wetland Studios. Jadi Yayasan KRU dah banyak buat program-program CSR, tapi untuk kerjasama antara Yayasan KRU dan Wetland Studios ini kali pertama. Dan saya amat gembira kerana mereka datang ni ialah daripada golongan kanak-kanak kan. Especially kumpulan sasar kami adalah daripada 4 hingga 12 tahun. Jadi saya nampak keterujaan mereka bila datang ke sini, dan saya harap ini mencetuskan minat mereka terhadap industri kreatif untuk mereka terus menggunakan bakat-bakat ataupun skill dalam industri kreatif di masa akan datang untuk majukan diri sendiri dan pada masa sama menjadi warga dunia yang bertanggungjawab menjaga alam sekitar kita. Jadi saya rasa matlamat ni amat jelas dan amat mudah juga untuk dipahami, dan saya berharap mereka juga akan sedikit sebanyak kehadiran mereka pada hari ini menimbulkan kesedaran ini dalam diri mereka. Terima kasih Wetland Studio dan Yayasan KRU. Bye.